Pak. Makcik, biar saya periksa dulu mata makcik Terima kasih. Okey makcik, maafkan saya. Mata makcik buta sebab penglihatan makcik telah dicuri oleh glaukoma. Apa? Macam mana macam itu? Boleh sembuh ke mata makcik? Maaf makcik, penglihatan makcik tidak dapat dipulihkan. Seorang perempuan yang berusia 40 tahun ke atas telah menjadi buta akibat pencuri penglihatan iaitu glaukoma. Siapa lagi yang pernah menjadi mangsa sebelum ni ya? Orang yang punya rabun jauh yang tinggi, mempunyai darah tinggi, pengguna ubat steroid serta mempunyai sejarah ahli keluarga yang pernah diserang glaukoma. Ramai tu. Kita kena buat saringan penglihatan untuk tangkap glaukoma sebelum ramai lagi menjadi mangsa. Baik doktor. Aku kaya, glaukoma kaya dengan mencuri. Jangan bersalah-salah. Orang yang mencuri peralatan rasa macam ni. Tolong lepaskan, tolong. Aku tak bersalah. Tolong. Sebenarnya Jabatan Oftalmologi telah berjaya menangkap sang glaukoma si pencuri penglihatan. Jadi kalau anda tergolong dalam orang yang berisiko, sila dapatkan pemeriksaan mata yang berkala. Saya Mr. F melaporkan dari Buletin KP3. Lepaskan saya pergi. Jangan tangkap glaukoma.